Okay, Raja 4 menunjukkan bilangan nasi lemak dan mi goreng. Nasi lemak, mi goreng Ni nasi lemak, mi goreng yang dibeli oleh Rizal dan Jack. Diberi bahawa Rizal membayar RM20. Okay. Dia bagi saya terus tulis kat sini. Rizal yang ni kan. So dia bayar RM20. Jack dia bayar RM8.50. Menggunakan kaedah matriks. Ni sangat penting Tak guna kaedah matriks terus akan jadi salah. Okey, hitung harga dalam RM sebungkus nasi lemak dan sepinggan mi goreng. Okey, dia tak bagi tahu awak nasi lemak ni nak kena guna X ke Y ke. So terpulang. Okey, so sekarang boleh tak? Okey, memandangkan ni saya rasa saya nak guna ini adalah 2N. So sinilah 3M. Kenapa N? Nasi dengan mi. Okey. Okay, so sini akan jadi N, sini akan jadi M. Okay, so bermaksud daripada sini. Okay, terpulang pada awak awak nak guna X, Y ke, itu terpulang. Tapi ini saya memudahkan untuk daripada saya berfikir-fikir lah. Okay, 2N tambah 3M sama dengan 20. Jangan letak RM sebab itulah unit. Okay, so sini N tambah M sama dengan 8.5. 8.50 pun boleh, 8.5 pun boleh. Okey, so daripada sini kita buat gemuk kurus sama dengan kurus. So 2 silap. Okey. 2 3 1 1 N M 20 8.5. Okey. So sini N M sama dengan 1 per. Okay. Ini adalah A, B, C, D. Tengok kat bahagian depan. Okay, tengok kat bahagian depan ada formula kan. So bawah ni adalah AD minus BC. Okay, kat sini ni okay. Yang ni kita tukar. Okay, so 1, 2. Okay, B ni negatif 3. Yang ni letak negatif. Jangan lupa yang belakang kena salin. Okay, so sampai sini. Baik, kita kira. Okay. 2 kurungan 1 tolak 3. Okay, so sini dapat negatif 1. Okey, 1 darab 20 tambah negatif 3 darab 8.5. Sini negatif 1 darab 20 tambah 2 darab 8.5. Okey, yang kat sini saya nak guna kalkulator terus. Okey kenapa nak guna kalkulator? Sebabnya nak memudahkan kita lah. Okey, so bila guna kalkulator, kita ambil yang mana kalkulator ni? Kita ambil mode untuk persamaan. Kita ambil mode untuk persamaan. So, pertama kita adalah 2 sama dengan 3 sama dengan 20 sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan 8.5 sama dengan. Okey, tekan lagi sama dengan. So, kita dapat 11 per 2. Tekan SD 5.5. Okey, so maksudnya 5.5 dengan 3. 5.5 dengan 3. So, kat sini terus je lah. 5.5 3. Okey, jangan tinggalkan macam ni. Okey, kena tulis. Maka N sama dengan RM 5.50. M sama dengan RM 3. Yang ni kalau awak tak buat 5.5 sahaja, salah. Okey, ingat salah Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih.